Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami kumpulan Dijuwas ini mengembangkan aplikasi Clearman bertemakan isu dadah. Satu masalah sosial yang semakin merancang dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan remaja. Aplikasi ini dibangunkan dengan tujuan untuk memberi kesedaran tentang bahayanya penyalahgunaan dadah. Aplikasi ini menyediakan maklumat berkaitan jenis-jenis dadah serta menawarkan sokongan awal kepada individu yang terlibat atau terkesan. Antara ciri utama aplikasi ini termasuklah: 1. Maklumat dadah penjelasan tentang jenis-jenis dadah kesan kepada logo dan undang-undang berkaitan. 2. Cerita benar, kisah sebenar bekas penagih sebagai iktibar kepada pengguna. 3. Kuis kesedaran ujian interaktif untuk menguji tahap pengetahuan pengguna. 4. Saluran bantuan, butiran pusat pemulihan dan nombor kecemasan untuk dihubungi. Kesimpulannya, dengan adanya aplikasi ini kami berharap dapat membantu masyarakat meningkatkan kesedaran mereka, khususnya golongan remaja, untuk menjauhi dadah. Terima kasih. Itu saja dari kami.